Macam mana kau hadapi kecaman? Dahsyat ke? Aku pun rasa kecaman dahsyat. Aku agak terkejut bila cerita tu keluar. And aku expectation aku tak nak cerita. Tapi bila kau cakap dalam podcast, aku macam ish, kau nak cakap pasal ni. So dua soalan lah. Macam mana kau hadapi kecaman dan kenapa kau cakap pasal benda tu? Cakap macam nak, kebanyakan orang kalau ada benda yang berlaku dalam kehidupan dia, yang dah dekat public figure, dalam experience aku, diorang tak nak benda ni kita disclose. Tapi aku tengok kau sendiri decide untuk like disclose benda tu dalam podcast yang lain lah. Contoh kan dengan Furqan kan. Dan dengan Ammar pun ada kan, Ammar Sufi podcast tu kan. Tapi aku just cerita benda yang how aku react dengan benda tu lah. I mean like, kenapa kebanyakan orang dia nak tutup, dia tak nak fikir pasal benda tu. Dia nak sebab dia tak rasa. Faham? Tapi kenapa kau decide untuk revisit rasa? Sebab bila kau cerita macam ni, kau cerita contoh apa yang kau alami, kau terpaksa revisit apa yang kau rasa at that time. Setengah orang dia tak nak rasa dah. And kata sebab apa? Sebab hikmah yang aku dapat selepas semua benda tu, benda yang sangat aku hargai and aku sangat appreciate, and is life changing bagi aku juga. Benda yang selepas semua benda tu berlaku, kira hikmah selepas benda yang aku rasa teruk tu lagi besar, lagi bagus daripada benda tu.